ok, hari ni kita try tengok apa yang kita nampak teknik SMC SMC. ok, Gamuda kalau kita tengok time frame 4 hour, dia dah buat satu liquidity kat sini. ok, sebelum ni dia ada buat apa ni, manipulation lah. Sebab ni liquidity, kejap, ni liquidity yang ni, oh ini bukan liquidity, ni kejap, bukan manipulation, ni liquidity lah. ok, dia dah buat liquidity yang baru kat sini. ok, dia kalau kita nak entry, dia buat manipulation lah. Jadi higher high dia di sini dan lower low di sini. ok, kita tengok Greatech pula. ok, Greatech nampak sini ada liquidity, ni pun ada. Kejap tengok candle. Candle tertinggi tak ada. ok, tak ada liquidity kat situ. Dia terus naik Greatech ni. KISM, tengok ni candle tertinggi, dia tak strip. Dia teruskan kenaikan Greatech. Ini ada liquidity, cubaan membuat ni lah, macam downtrend sementara. Ini belum boleh jadi liquidity sebab dia kena breakout dulu. Baru jadi liquidity. Ini boleh jadi liquidity. MSS kat sini. Kemudian dia buat liquidity lah kat sini. Liquidity dan terus naik. Kalau nak barang jual Bruce lagi ke? Ada? Ada apa? Bruce? Dalam beg kau tu lah kot. Yang dalam beg aku kat Mak I. Tinggal beg? Mak I ambil masuk ke kompresi tu. ok, yang ni ada satu liquidity bawah. ok, Pastilah ada satu lagi. tunggu dia buat manipulation lah. Yang tidak riwayat. ok, Sangat lupa nak tahu. dialog group. ok, kat sini ada liquidity. Level liquidity ni menjadi MSS ataupun sebaliknya lah. Kalau dia breakout, dia jadi MSS. ok, FFB Alias Sabah dia buat satu liquidity kat sini. Liquidity kat sini dia buat satu. MBMR ini potential manipulation potential manipulation. Euro SP masih nak kena bearish. ok, kat sini ada bearish liquidity.
bearish liquidity kat situ. Not bluff. Kat sini ada nampak satu MSS. Sini untuk buat reversal. Tunggu dia buat liquidity untuk entry ataupun investment. KGB, MSB, SMRT kat bawah ni, satu liquidity kat bawah ni. Okay. Kenergy. Dia terus naik. Nampak hijau semua ni. Ini boleh hijau semua. DCB kenaikan semakin tinggi kat sini, belum valid lagi untuk liquidity kat situ. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.